Okey, pertama-tama kau pusingkan bola tu baru baling. Lepas tu kau tangkap. Cuba kau buat. Kalau salah aku sepak dengan kau. Palah membebe je kerja kau. Diamlah muka hitam. Pusing-pusing macam tu ke? Ha, betul. Sekarang cuba baling. Ya! Gigi kuning. Oh, maaf sengaja. Weh, tali kasut kau okey? Kurang dasar nak kocai apa benda lah. Elak lah, aku tak sengaja. Tak sengaja pala otak kau. Sekarang ni kau aku pula tali kasut. Dah, ikut aku. Mana tu Zubel? Sekejap lah aku. Tapi lagi satu. Ini terbuat dari plastik. Made in China. Leh, tak ada tulis pun. Weh, anak kocai, aku dah boleh dah. Pergilah pakai. Macam, rating berapa? 10/10. Berkualiti dia macam Korea, gila. Yelah. Tapi terbuat dari China. Tapi muka dia macam Korea. Top up belanja aku lah. Pala otak kau nak belanja top. Asyik nak mencarut je. K-pop ni. Pala otak. Kau. Sekali lagi kau mencarut aku tepuk muka kau. Ni last warning ke? Mari kan mulakan adventure baru. Diam boleh tak? Tajuk kali hari ni adalah berumah hantu makan orang. Dia bukan makan orang je tau. Dia cuma nak makan orang. Lepas tu kocang-kocang dia. Lepas tu nak menjadikan dia green shake. Tapi sekejap. Ni petualangan dah lama kan. Kita kan dah pernah buat sebelum ni. Itu pun tak tahu. Betul lah. Pasal gigi kuning ni pun tak habis-habis nak petualangan seram. Itulah sebabnya. Asyik-asyik tu asyik petualangan seram. Dah lah aku hampir je kena potong kepala hari tu. Lah relax lah. Itu cuma sikit. Tapi kali ni aku tak nak bertualangan hari ni. Tak nak bertualangan Aku report kat polis yang biar kau tak nak bertualangan. Apa kau cakap? Aku tepuk muka kau lah. Nak nyemas saja kau takutnya. Tapi ada question kejap. Aku nak ambil jap. Tapi apa ambil je lah. Aku tak takut pun. Susahnya. Bapak kuningnya air kencing siapa ni? Babel, tolong tutup jap. Okey. Sekarang ni aku nak ambil sesuatu yang surah yang sangat bahagia. Apa ni? Suruh buat kat fast food McDonald tapi boykot. Kau kan selalu makan kat McD ataupun buat kerja lain. Aku tahu. Korang kerja kat Mary Brown. Itu kan fast food juga. Bagus juga tu. Boleh lah. Jomlah kita kerja. Tapi masalahnya aku nak tukar topeng. Itu apa benda tu? Aku nak muntah dah. Sesuatu yang sangat mengerikan. Apa tu? Ada benda yang merepek ke? Sekarang ni siapa yang nak bertolongan? Apa kata aku jadi ketua kat kedai tu? Anak kucai tu kan susah. Macam mana nak buat? Tapi hari ni awet korang dah kena curi dengan orang bubble. Ini semua salah kau. Kau pergi curi awet aku kenapa? Kau curi awet aku sekali Yelah. Tengok si tali kasut ni dah ambil semua girlfriend kau tahu tak? Kali ni siapa nak report polis, sila rapor tau. Nanti kita akan balas dendam kepada bubble ni. Tutup lah. Kalau kau tak tutup lagi, aku sepak muka kau. Blah. Dah lah aku nak belah. Kau ni nak bonteng je kerja korang dari adventure tau. Tapi girlfriend aku dah mati. Macam mana kau boleh rembat? Kan Zubel? Itu pun logik juga kan? Girlfriend Giga pun dah mati. Pandang muka. Kau ni tak baik tau. Baca Al-Fatihah sekarang juga. Tak ada buang kau. Wah! Fuya, hebat juga kalau aku buang dia juga kan best. Aku pun ada macam tu. Bukan macam kau, petek. Aku bukan petek, aku gigi bodoh. Kalau kau cakap macam tu sangat, aku buang kau dari sini. Dah, pergi buat kerja. Hoi. Okay, ni pertama kali kita kerja kat sini. Zubel, macam mana kau jatuh? Biarlah dia. Aku tak kisah pun. Sekarang ni aku nak angkat semua mesin ni. Tit. Cashier dah buka. Ais dah buka. Itu pun dah buka. Ini pun dah buka. Itu pun dah buka. Sekarang ni semua buatlah kerja. Takutnya. Tapi aku nak goreng kau boleh. Ni aku goreng ni pun boleh juga kan. Nanti jadi ayam goreng. Sedap Enggak. Itu manusia bukan ayam. Kalau kau nak kerja sangat, baik kau berambus je. Kerja sangat ke tak payah kerja. Nak order sesuatu? Siapa ni? Kami ni lah yang order dekat Mary Brown tu. Ya. Okey. Saya nak order
ayam goreng satu, burger satu, air Coca-Cola satu. Tapi boycott lah juga. Tapi nak yang apa-apa je lah nak Abai. Lah nak apa-apa je ke? Aku tak tahu lah. Suka hati dia lah. Aku suka-suka je nak bagi order apa-apa je untuk dia. Tapi aku tak kisah. Tapi kau buat makanan untuk dia. Buat 5 juta makanan untuk dia. Tapi kau faham tak ke? Kalau kau buat ayam goreng pork pun tak apa. Ayam goreng babi pun tak boleh lah. Tak logik betul orang tali kasut tu. Sarapan pagi. Weh, bukan main lagi. Aduh, sakit. Mana pelanggan pertama ni? Tak datang-datang pun. Oh, ini dia. Orang purple. Kau nak apa? Nak order apa? Boleh saya ambil? Ya. Ada apa? Nak beli apa? Ada aku tanya dia ke? Tanya dia nak order apa? Saya nak order daging ayam satu, air Coca-Cola satu, tapi boycott ke? Tapi ataupun air Fanta. Okey. Kejap. Kau cepatlah order. Jangan marah. Jangan marah-marah. Walaupun saya ketua, tapi jangan marah-marah dia. Kan tengah bulan puasa ni, walaupun dah habis. Tak logik. Bapa pelik jam tu. Mana pelanggan yang kedua? Hai bang, nak order satu? Saya nak order kejap. Apa ya? Nak order apa sebenarnya kau ni? Aku nak order cepatlah. Aku nak order ni. Aku tolong ni. Cepatlah. Biar aku tolong buatlah. Okey. Ya. Sakit mata aku. Astagfirullah. Aku mabuk. Untung mimpi. Lambat betul kau masak daging. Ingat susah ke? Kau ni bising lah. Pergilah buat kerja kau. Tak nak. Aku nak ponteng. Ponteng pun ponteng lah. Aku kuning. Aku tepak muka kau orang. Tapi dah lah. Kau selalu ambil tangan aku. Tangan kau kan senang patah. Lambatnya nak berbuka. Astagfirullah. Kak. Allah Akbar. Hai. Kenapa kita kejut ni? Aku nak order spaghetti satu, Milo satu dengan ais. Okey. Boleh tak kita lupakan pasal tu dulu? Kita dah lama tak jumpa. Apa kau jangan tak mengarut juga. Yelah, episode 2 tu kan kita ada jumpa kan? Betul kan? Betul kan? Kan? Aku tak kenal lah. Okay. Kita nak rompak apa hari ni? Aku pun tak tahu lagi kita nak rompak apa. Kita cuba rompak. Maggi pun boleh lah. Apa kau berangkat ni macam hantu ke? Tak. Aku ni nak dengar korang nak curi apa. Tak faham apa kau cakap. Sebenarnya kita berdua ni beza kan? Semua sekarang tengah buat kerja. Buat elok-elok tau. Penat gila aku buat benda ni. Susah betul lah. Kak nak buat benda ni. Dah 5 jam aku buat benda ni, tahu tak? Alah. Kau macam tak biasa je lah. Dah lah, pergi buat kerja balik. Alamak, kena buat lagi. Kau buat apa borak-borak? Sekarang ni kau buat kerja dengan elok boleh tak? Sekali lagi kau tak buat kerja. Aku nak sembang-sembang. Aku dah lama tak jumpa dia. Kan nama dia FFF aku. Girlfriend kau ke? Ataupun boyfriend kau? Tanya kau. Buat kerja elok. Kau asyik nak borak je. Dan aku nak pergi ambil komputer aku. Nak hempuk kepala kau. Tengah hari. Okey, korang semua kena buat makanan tengah hari supaya senang korang hidup. Lambat betul berbuka. Terpaksa kena tunggu. Apa benda ni? Gitu. Terima kasih lah bagi saya apa tu mix ni. Ya, terima kasih. Sama-sama juga. Tapi kenapa korang ramai sangat? Dah lah gembar pula tu. Kami kau pipit. Budaknya. Okey, aku nak order sesuatu. Kalau kau tak orderkan untuk aku pukul kepala kau. Okey. Tapi jangan buat macam tu. Boleh saya ke tandas sekejap? Aku lapar sangat. Nak makan kat tandas. Dia makan kat tandas? Ya,
Kotor. Kan. Pukul lagi. Bang. Nak order apa ni bang? Saya tolong ambilkan order. Boleh? Oh, tak bayar. Saya nak budak pendek tu yang suruh yang buat. Boleh kau diam sikit budak? Hei, kau ni pembebel je kerja. Terima kasih. Nanti aku buat. Bang, nanti dulu bang. Abang tak bayar lagi. Tapi kita dah lama jumpa kan. Tapi aku pakai free. Alamak, customer marah lah pula. Cepatlah sikit. Aku lapar dah ni. Tapi kenapa? Tapi boleh tak aku nak duit daripada engkau? Apa kau tanya ni? Yelah, selamat jumpa. Leh, tak bayar. Aku beritahu bos aku. La. Wah, Jess, kau buat apa? Kau. Asyik tak nak buat kerja. Tak nak buat kerja. Aku totok kau. Totok apa? Top up. Oh, bukan nak top up tu. Tapi sebenarnya aku nak top up kau RM5. RM5 apa? Hauling ke? Bukan. Asal aku top up dekat kedai ni. Internet. Betul. Eleng kau tak nak lah aku bayar. Kalau macam tu tak apa. Aku top up ke kau RM5. RM5. Serius lah. Gelap gila. Aku kat mana ni? Hello? Selamat pagi semua. Kami adalah dari Mary Brown. Mary Brown dark web ya. Ni agak seram tau tak? Ya, orang-orang kat sana tu mari kita saksikan apa dalam Mary Brown ni. Macam pelik je tali kasut ni. Jangan tu. Walaupun kami ni tali kasut, tapi saya adalah ketua. Diorang semua tu buat kerja dengan lembab. Dan sekarang ni aku akan bagi duit RM5,000 siapa yang tengah makan dekat Mary Brown tu sana ya. Siapa yang tak belum cuba? Engkau. Kita ada buat promosi baru tau. Ini sangat apa? Tak tahu. Masa pegang aku. Patah tangan aku. Ya. Aku tahu. Tahu apa? Cuba teka kalau boleh. Dah kata jangan tidur. Alah, apa? Aku penat lah. Sabarlah, buka nak dekat dah. Sabarlah dulu, lagi setengah jam. Aku tak larat. Aku nak minum air. Minum air lah. Ponteng. Malas aku nak puasa. Alah. Walaupun aku penat. Tapi sebenarnya dah pukul berapa? 6:30. Zan, semua dah buat apa? Tak ada apa-apa. Kau buat? Apa? Aku tengah hempuk kepala pok ni. Janganlah kacau. Aduh, okey, nak order apa? Aku tengah nak buat. Aku tak larat. Aku tak larat. Kau tengok, kita semua tengah berpuasa. Tahulah kita tengah puasa, walaupun berbuka lambat sangat. Jangan cakap macam tu. Lagi setengah jam je lagi. Sabar. Aku tak larat. Aku tak nak bangun. Aku tak nak buat kerja. Penat. Kenapa dia ni? Tak tahu? Tak apa. Aku akan bagi kau minuman tin. Dia bagi kau cergas sikit. Macam Coca-Cola. Coca-Cola boykot lah. Kau. Walaupun kau ada topeng macam tu, kan senang. Yelah tu. Dah lah. Nak tinggal kau. Kesian dah kata aku. Dia pergi tinggalkan macam tu je. Buat kerja elok ya. Alah. Lah, lambat betul berbuka. Kau ni tukar jam je Tak apa, aku tak nak korang berbuka. Lah. Apa kau? Nak tumbuk-tumbuk aku ke? Aku patahkan tulang kau boleh kan? Kan? Walaupun kau tu selalu nak ponteng kerja. Tapi dah setengah jam aku tunggu. Makanan malam. Selamat jumpa. Kita nak tutup kedai dah. Bye. Penat betul kerja hari ni. Nak dekat setengah jam.
Lenggong kaki aku. Dah kata kau kenapa dah ni? Aku tak ada apa-apa. Boleh diam tak? Aku nak tidur-tidur. Nak maghrib dah kan? Sekarang aku tak tahu nak buat apa. Boleh tak diam? Lah, dah pukul 7 dah ni. Bangunlah. Cakap dah berbuka. Okey. Hai, Bode. Cepatlah buat makanan. Sabarlah. Baik kau beli kat bazar je. Kau ni. Bye. Dah, jom kita pergi berbuka. Aku masak ayam goreng. Nak tak? Alamak, betul lah. Yalah, aku datang. Bye, Bonnie. Kesian betul Jess tu. Dah malam. Aku tak tahu nak buat apa. Dah malam aku ni topang ni. Sedih betul aku kerja hari ni. Alamak. Bob ni? Kau dah kenapa buka topeng tu? Alah, yang kacau. Aku sedih lah hari ni. Aku tak nak jadi ketua. Pada muka kau nak cakap. Aduh, kau. Pada muka kau nak tunjuk-tunjuk orang lagi. Alah, jangan kacau boleh tak? Okey. Sebenarnya kenapa aku asyik patah topeng je? Cuba cerita dekat aku sikit. Cepat, ceritalah. Sebenarnya aku pun pakai topeng juga. Topeng, ha? Topeng. Tak kisahlah aku, kau pakai je lah. Aku pun tak nak dah pakai made in China tu. Lepas tu? Tapi bohong, aku dah pakai balik. Dah sekarang ni, patutlah kau kena buat kerja. Tinggal kau kat luar. Alah. Malas aku nak buang sampah ni. Lambat betul berbuka ni. Asyik-asyik ke tunggu juga. Dah lah, aku nak pergi belah dulu lah. Malas betul aku nak pergi kerja hari ni. Alah, kenapa dia tu? Aku sepatutnya tak boleh ikut jadi ketua kat sini. Senang juga hari ni. Boleh kita balik. Cek. Nama aku juga ya ada. Nak balik dulu lah. Malas. Giggle, kenapa engkau ni? Kau tak buat apa-apa. Tak ada lah, aku malas nak buat kerja. Tapi aku nak sabotage kau. Sabotage aku? Tak. Janganlah buat macam tu. Yelah. Dah kejap, aku nak isi nama-nama korang dalam ni. Nama apa korang nak ni? Semuanya dah balik dah. Kita nak buat apa? Sepatutnya dah gelap dah ni. Aku ngantuk lah pula. Patutlah aku kena balik sekarang. Aku mabuk. Oi. Gege, kenapa kau? Mabuk ke? Sekarang ni aku nak balik. Semua orang pun dah balik dah. Kau seorang je tidur sini. Nah, jom lah. Aku nak balik. Kau nak naik kereta aku boleh tumpang kan? Tak nak lah. Aku cuma takut nanti kena kemalangan. Kemalangan? Kau tahulah aku pendek tapi aku tak pandai bawa kereta. Ya tu. Patutlah aku kena sabotage diorang semua ni. Sekarang ni aku nak balik lah. Bye. Okay, bye. Nak balik nak makan Maggi. Aduh. Customer tu pula ke? Malas betul aku kerja hari ni. Tengok dah malam ada taik-taik bintang lagi. Tengok bukan taik aku lah. Dah malas aku guna topeng ni. Dah.
Aku mana ni? Okey, sekarang ni kau baru balik dari fast food. Walaupun aku dah tengok gambar kau ni macam dah berbulan-bulan. Tengok kurang hajar betul kau punya kerja ni. Tengok kau hembuk kepala pok ni. Lepas tu kau nak sabut tak semua orang. Wish kau. Aku memang patut kau kena keluar dari NPC kedai sini. Patut. Aku nak buang kau. Kau dah kenapa? Aku memang tak nak pun topi tu. Walaupun made in China. Haish. Apa kata aku tolong kau untuk apa kata kau buat sesuatu yang menarik. Menarik apa kau ni? Menarik itu ialah rahsia. Walaupun aku akan bagi tahu kau minggu depan. Tengok kau punya B+, semua orang A+. Alah, aku salah ke? Haish. Tak apalah, aku nak keluar. Kurang ajarnya. Pintu sampai hempas macam tu Hai, penat betul aku dari kerja. Aku benci dengan gigi kuning tu. Jangan cakap macam tu. Alah, kau jangan kacau. Bising kau. Jangan sedih weh. Aku minta maaf bagi kau topeng made in China tu. Walaupun kualitinya macam Korea. Tapi jangan sedih. Kenapa kau? Aku nak belanja kau aiskrim. Nak tak? Walaupun aiskrim tu boleh patah gigi. Gigi kau kuat kan? Betul juga tu. Boleh tak belanja aku? Aku suka sangat aiskrim ni. Tapi apa? Aku boleh belanja Oreo, KitKat dengan Milo. Milo pun boykot. Okey. Dah sekarang ni jom aku pergi belanja kau. Kasih wai. Jom kita pergi. La. Tapi kau ingat tak tu?